Yang mana satu ni? Saya beli melalui Gap sebab dealer cakap lebih murah, atau saya yang tak faham? Banyak kali dah beli melalui Gap, amount besar. Untuk menjawab soalan daripada Cik Ain kita ni, okey, so saya tunjukkan harga emas semasa sekarang di Public Gold. Kalau kita buka website Public Gold, okey, kita boleh lihat di sini harga untuk ekor emas Gap adalah RM496. Kalau kita beli 100 gram, harganya RM49,600. Tapi kalau kita ada bajet yang besar, iaitu untuk beli 100 gram, tuan-puan, harga dia RM48,978, dan untuk 1 kilo RM488,183. Tapi tuan-puan boleh kena tahu, bila kita buat belian terus atau direct purchase, emas fizikal itu kita akan simpan sendiri. Berbeza dengan akaun emas Gap, kita beli emas gram itu kita simpan dalam akaun di mana emas kita disimpan oleh Public Gold, sehinggalah kita withdraw emas tersebut dan simpan sendiri. Semoga video ini menjawab soalan. If you learn something, please comment.